Hai guys, kita dah tanam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 pasu. So, lepas tanam, siram dia. Siram dia supaya tak ada rongga. Kerana kalau ada rongga, akar akan mati. Just siram. Siram. Supaya tak ada rongga. Nampak tu. Dan tepi tu pun saya letak pelan Sebab buluh tu akan tinggi. Yang pelan saya letak ni dia duduk bawah. Dia takkan tinggi. Ya, yang tepi tu saya letak pelan. Pelan tu saya tingguh di tepi saja. Okey. Jadi bulan puasa ni tak boleh diri saja. Ada juga pada time raya benda ni akan nampak dia naik. Okay, wish me luck. Alhamdulillah. Kita doakan pokok ni akan tumbuh segera dan menjadi pagar di sebelah depan rumah. Bye.